Hari ni kita orang nak pergi hiking dekat Taman Tugu KL. Jom ikut kami. Betul lah tu. Betul lah kat situ. Adalah kita masuk dalam. Janganlah usik. Tengok tu. Nanti dek, Tugu Negara dek. Tengok tu, Tugu Negara. Betul lah kita berdiri kat situ. Tu Tugu Negara ni bunyi. Tengok. Dek nyonyi. Dek nyonyi. Alah gemuk. Apa tu gemuk? Nyonyi. Ya Allah. Alah tengah makan. Adik nyonyi. Tujuh. Mama nak 7. Cuma Mama tak ingat lah. Ni ada tandas. Tempat parking dia luas lah, banyak parking. Tapi mungkin hari ni cuti raya Cina kan, jadi kurang orang untuk pergi sini. Guys, hai, kita orang dekat Bukit Tugu. Bukit? Ha? Betul lah Bukit Tugu. Bukit Tugu kan? So, kita Betul nak lah. melawat Tugu Negara dan pergi hiking lah ala-ala. Jom kita sekarang. Budak kelas tu. Alung buat apa tu Alung? Bukan nyanyi dek. Di atas tu dek. Zaifah. Siam sikit. Tengok. Okay. Okay. Mama, dekat dek. Hello. Mana? Ni CP03. CP2 sini. Ya. Yang musim lah banyak tangga ni. Kenapa nak buka? Ni ada anak panah mah. La ilaha illallah. Kalau tak ada tu mesti kita dah selesai dah tu. Tak kena. Kita macam mandi lagi. Yang indah pada mandi. Aduh, Jom balik. CP4. ini nampak. Baby. Lagi sangat tu. Oh, dulu bah kita naik pet dinding yang dah lemah. Penat. Ingat tak? Adik dia minum air ke? Adik tu minum air ke? Dah. Jual pada Alung dia. Jual dari Alung. Penat berpeluh-peluh dah ni membanjiri kita orang punya peluh. Membanjiri peluh kita orang. Sampai CP25, okey guys. Ini pun dapat dari 5. Ini nak pergi ke 3.25. Tengok tu, berapa kilo dia kita? Kita berada di CP8. So ada. Kita kat sini. Pause sikit. Ni kita orang sini kat CP8. So ada lagi sampai. Adik, tengok ni sampai CP berapa adik? Dah berkicap ni guys. Baru Diam. 9. Slow. Ada lagi 20. Diorang akan gambar. Berapa tadi? Malam tu 9.25. Nasib baik hari ni mendung kan. Bergerak mama yang buat. Dekat Gunung Ledang. Macam berapa orang lah Gunung Ledang. Ada tempat untuk kita main buat. Okay, CP10 kita berada di CP10. Sini. Saya CP10. Sampai dah. Oh, patah balik. Pusing mana? Saya nak lupa hari ni. Sikit ni.
Kalau longkang. Tak nampak. Kita kat berada kat CP11 Nak ke CP12. ke CP12. Mama dah penat. Lepas kicap dah nampak ni. Pakai tuala dah. CP12. Ya. Ni tanda sekolah kau pula tak ada nak pergi. Tu ada pondok depan tu. Pondok tu rasa. Buat stiker muka Mama. Apa dia? Kita melalui sungai. Dah sampai CP15 guys. Ni ikut laluan dia sebenar. Main tipu. Budak ni main tipu. Hey. Dia dah sampai sini dah. Dia Anh dễ thương giây phút em gặp anh là em biết em si tình 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 tang tang ting tang tình 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 tang tang tang. jumpa balik. 17 ni tinggi. Ke bawah nampak ni. Apa lagi buai yang keempat Budak ni setiap kali nampak buai mesti dia akan berhenti. Nampak tak buai lagi? Ni kelima ke enam punya buai. Bau je pakai kayu. CP20 dah. Ada 10 lagi. So ni buai yang ketujuh. Tadi kita orang kat atas kan. Okey ni kita sampai ke bawah dia balik. Lima kilo. Nampak ni limau di dalam hutan. Okey dah simpan. Sempena tahun baru. Jom turun. CP berapa Ifah? CP2. Lepas si anda. Diorang takut sebab saya makan ni takut monyet datang. Buai yang ke? 10. CP24 guys. Ada muka dia tu. Buai yang ke-11. Buai yang ke-12. Dua lagi. 29. One more. Menuju ke 30 guys. Tanda kejayaan. Menuju ke 30 guys.
Wayang yang ke-13. Ada penampakan. Akhirnya kita sampai ke Penamat. Yay! Yes, finally. Tanya anda berjaya. Okay, ni je kita orang punya vlog pergi ke Taman Tugu hiking bersama Taman Tugu. Taman apa? Bukit Taman Tugu. Bukit Taman Tugu. Okay, kita orang nak pergi makan, nak pergi makan air gepuk, nak menambahkan balik tenaga. Bye. Oh, kita nak makan dekat air gepuk. Nanti lagi lah. Bawa makan kata. Makan apa? Air gepuk. Kita punya hari ni kita nak makan. Okay, subscribe, share dan comment.